Tak bro, sis, mari pada sekalian, Hazwan Syabebe, hashtag Bukan Zizan, the best palatau in the world, unedited version untuk recap SmackDown beberapa hari lepas dan juga Raw semalam. Sebab aku pun rushing, so kalau video ni nampak rushing, sorry sebab nak pergi kerja, masuk office dah lepas ni. Tapi sebelum kita teruskan recap SmackDown dengan Raw tu, nak bagi tahu dulu kalau korang nak menang sepasang tiket. So 2 tiket, 1 pemenang untuk pergi tonton MyPW New Breed 4 April ni hari Sabtu. Kalau korang nak menang tiket tu, cara dia mudah je. First kali, make sure korang dah follow Instagram MyPW. Yang kedua, dah follow Instagram aku Hazwan_Shah. Dan yang ketiga, komen ID Instagram korang dekat ruangan komen. Komen cepat-cepat sebab event Sabtu ni, hari ni dah hari Rabu. Video pun up hari ni. So maybe Khamis malam ke Jumaat pagi aku dah nak cari pemenang dah lah. So itulah, make sure korang komen kalau korang nak menang tiket MyPW New Breed. Okay, so tanpa membuang masa, kita cover apa yang dah berlaku dekat SmackDown hari tu dulu. Okay, first kali benda ni kita dah nampak dekat SmackDown yang sebelum tu lagi, which is Mia Yim ataupun Michin. Nama dia tukar kan sekarang. Michin dan juga BFAB tiba-tiba align themselves dengan Jade Cargill. Satu gandengan dan gabungan yang aku tak expect pun akan berlaku. Dia macam agak tiba. Banyak benda dekat SmackDown lately ni aku rasa macam tiba. So itulah, tiba-tiba gandingkan 3 orang ni. Okay, daripada segi story aku rasa make sense, tapi daripada segi chemistry antara diorang bertiga tu macam pelik. Macam tak kena. Dan nampak macam pakai air sumbat. Mungkin lepas ni BFAB dengan Michin akan go for Women Tag Team Champion. Yang mana women yang tak terpakai tu semua akan terlibat dalam angle Women Tag Team Champion. So dia macam tiba lah, tapi for the sake of story, faham je. Tapi itulah, Mami pun tak tahu akan ada backup dia ke tidak. So apa-apa pun, Io busy dengan Raquel. I don't know man, I don't know. Aku tak tahu sejauh mana group Jade dengan Michin dengan BFAB ni boleh pergi. Tapi tak nampak promising lah. Nah, itu je lah. Second, kita nampak Jelly Roll dah menang lawan Kit Wilson. Aku ingatkan perlawanan ni akan berlaku dekat WrestleMania nanti. Tapi tak, diorang buat dekat SmackDown. Tak rasa akan ada repeat sebab Jelly Roll dah menang. Kenapa nak repeat lagi? Tapi kita nampak pula Jelly Roll ni kena RKO dekat ujung SmackDown. Adakah Jelly Roll akan terlibat dekat WrestleMania? Aku punya firasat sekarang ni, dia somehow akan main peranan dekat main event Cody dan juga Randy. Which is kalau betul, aku rasa agak semak lah. Aku rasa Jelly Roll tak patut terlibat. Nak terlibat dalam story ni aku okey lagi sebab membantu character development Randy. Tapi untuk terlibat kacau, terlibat muncul masa main event kat WrestleMania nanti, aku rasa macam tak perlu. Sedikit semak. So hopefully aku tak tahu macam mana diorang nak settle Randy dengan Jelly. Kita tahu match ni akan berlaku. Kalau memang akan berlaku Jelly dengan Randy, aku ada rasa Randy tak akan menang WWE Champion. Tapi hopefully, aku silap je lah semua benda ni. Sami Zayn Champion, US Champion bukan WWE Champion. Tiba. Ini pun tiba. Aku pelik kenapa diorang buat macam ni. Sebab kalau nak bagi Trick Williams menang US Champion ataupun Trick Williams fight for the US Champion kat WrestleMania, kau boleh je guna si Melo. Melo dengan Trick tu ada sejarah daripada NXT lagi. Yes, mungkin kau akan kata build up rushing. Sekarang Sami Zayn ni ada. Tapi bagi aku, Melo dah cukup baik dah jadi US Champion hari tu. Even kalau dia drop title kali ni pun tak apa. Sebab dia tak drop clean. And then dalam masa yang sama juga, dia dah tunjuk kat kita why dia a good US Champion. Tapi untuk Sami Zayn yang jadi US Champion ni, aku rasa macam kita tahu Sami Zayn setiap kali patut menang WWE Champion, World Champion. Time tu lah diorang pergi bagi mid-card title dekat si Sami Zayn. Dan diorang buat benda tu kali ni dekat Sami Zayn menuju ke WrestleMania. Aku tak tahu decision yang tepat ke tidak, tapi benda ni macam mengganggu Sami Zayn nak tukar karakter dia, nak jadi seorang heel. Which is kita dah nampak berminggu-minggu Sami Zayn ni jiwa makin kacau, emosi makin tak stabil, dah macam perempuan dah kita tengok. Jahatnya mulut aku, kalau perempuan tengok video ni mahu dislike. Sorry. Tapi itulah, tiba-tiba bila Sami dah menang je dekat SmackDown minggu ni, benda tu macam potong. Aku rasa macam diorang tangguhkan dulu atau diorang stopkan dulu plan nak tukar karakter Sami. Dan aku risau Sami, walaupun nak menuju ke WrestleMania, bukan aku risau dah, aku dah boleh guarantee dah benda ni. Dekat WrestleMania nanti, crowd akan lebih sorak Trick Williams yang heel berbanding Sami yang face. Dan Sami akan nampak teruk gila masa tu. Dan mungkin lepas tu diorang nak buat Sami jadi heel. Kalau itu permainan dia, bijak jugalah. Tapi kalau lepas tu pun tak buat Sami jadi heel, then I don't know what to say. Tapi Sami menang US Champion, tak expect langsung. Akan lawan dengan Trick Williams, which is the right opponent. WrestleMania, wait and see. Itu je lah aku boleh cakap. Memang tiba bab Sami menang US Champion ni.
Tiffany Stratton kalah non-title lawan dengan Julia. Kita semua dah dengar cerita dekat WrestleMania nanti Tiffany akan lawan dengan Julia. Yes, memang Tiffany kalah tak clean, tapi ini non-title punya match. Adakah legit lagi untuk kita tengok Tiffany dengan Julia dekat WrestleMania for the US title? Sekarang ni kita nak tengok Tiffany menang US title pun dah susah. Ini kan lagi nak tengok Tiffany lawan dengan Julia sahaja. So tak tahulah, aku pelik kenapa dia orang buat Tiffany kalah dengan Julia. Patutnya macam non-title ni bagi je lah Tiffany menang. Nanti bila Tiffany lawan dengan Julia, Tiffany tak menang US Champion tu okey lagi tau. So aku tak faham dengan result yang berlaku. Walaupun tak clean, still aku tak faham. Sebab benda ni membuatkan Tiffany dah nampak macam tak layak dah nak go for Julia punya US title. Tapi benda tu yang kita nak tengok dekat WrestleMania nanti. So yang ni apa yang korang rasa? Korang rasa aku macam over ke apa ke? Cuba korang share dekat ruangan komen. Itu SmackDown. Sekarang kita cerita apa yang berlaku dekat Raw. Cody open the show. Brand split tak kucing, tak payah cakap lah. Macam aku dah cakap hari tu dah. Dekat video lepas aku baru cakap. Kalau dia orang perlukan Cody dekat Raw tiba-tiba, dia orang akan pakai juga. Tak kisahlah brand split ke tak ke. So tak guna ada brand split. Sekarang ni Cody muncul. Cody kata tradisi untuk WWE Champion sentiasa muncul dekat MSG tu penting. Okay, faham. Yes, betul. Tak apa. So kita letak tepi bab dia muncul, kita letak tepi bab brand split. Kita cerita pasal kemunculan Stephanie McMahon. Kalau dulu tengok WWE, bila Stephanie keluar, bila Triple H keluar, Vince McMahon keluar, this authority figure keluar, kau akan fikir, lagi-lagi dekat show macam MSG ni, kau akan fikir macam ada something wow yang akan berlaku. Something yang best akan terjadi. Bukan nak kata segmen Cody dengan Stephanie ni teruk, tapi aku expect lebih. Aku suka bila diorang kaitkan Stephanie ada sejarah dengan Randy. Sebab yes, Stephanie pernah kena cium dengan Randy. Tapi, man, this segment should be better. And then dia endkan dengan Cody cakap thank you dekat Stephanie. Oh man, this Cody is buat orang lagi menyampah dengan dia. Kenapa WWE sengaja, yes, sekarang ni Randy yang heel, Cody tu adalah babyface. Kenapa kau buat Cody ni akan kena boo? Kalau, aku rasa crowd akan macam wow dengan Cody kalau Cody pergi crossroadkan si Stephanie masa tu juga. Ataupun Cody pergi buat sakit dekat Stephanie. At least dia buat thank you je weh. Aku tak tahulah, mungkin merchandise Cody masih lagi laris dijual, pasal tu diorang masih nak maintain Cody as a babyface. Benda ni akan backlash kat WrestleMania. Itu je aku rasa. Dan benda ni buat macam build up promo tu macam macam akan ada something bad aku and dia macam tu. Potong. Aku dah macam wow, not bad Stephanie datang starting. At the end, dengan Stephanie dah sepak Cody tu, dah kena sepak pun kau masih boleh thank you macam tu je. Satu je cara untuk menyelamatkan benda ni. Tengok apa yang Cody akan buat dekat SmackDown minggu ni. Apa yang Cody buat dekat SmackDown minggu lepas tu tak cukup. Itu standard orang balas balik revenge je. Tapi Cody kena go more edgier. Cody kena lebih. Cody kena buat sesuatu yang di luar jangkaan. Itu je cara nak menyelamatkan apa yang berlaku dekat Raw minggu ni. So next, benda ni aku agak sakit hati lah. Di Usos punya lagu lama punyalah sedap. Tukar lagu baru, diorang punya aura nampak hilang weh masa entrance. Nampak macam diorang generic tag team. Kenapa nak tukar lagu yang dah memang elok tu? Lagu yang lebih better tu. Yes, lagu ni dia ada vibe ataupun aura di Usos. Sebab bunyi-bunyi yang Jimmy dengan Jay keluarkan dalam lagu tu. Tapi lagu tu tak sedap. Lagu tu downgrade. Dan somehow Titantron hijau dengan lagu gitu, dengan tak ada bantuan lighting sangat, buat diorang macam tak ada aura. Itu je. Kecewa aku tengok entrance di Uso. Kau bayangkan Jey Uso kalau go solo, entrance dia memukau. Kita tahu. Pasal tu jugalah, selain daripada merchandise dia laris, dia dipush ke WrestleMania tahun lepas. Jimmy, lagu dia tu je dah cukup ada aura. Lagu dia one of the best music arrangement yang ada kat WWE sekarang ni. Jimmy Uso kalau keluar solo Born Kings tu, dengan orkestra dia, antara lagu yang epic lah ada dekat WWE sekarang ni. Aku rasa lagu Jimmy tu lagi better daripada lagu Roman. Kau pasang headphone kuat-kuat, headphone yang power ke apa kan, cakap saya headphone power tu,
AD Fire aku baru dapat W60 tengah on the way review dekat Bebe Studios. Maybe aku akan letak dekat produk kali ni, dekat ruangan tiap produk. Korang check out lah, korang pakai, dengar kat Spotify pun dah nampak, dah dengar epic. Ini kan lagi kalau korang yang pakai Tidal, korang yang pakai Apple Music, lagi boleh rasa detail-detail tu, hi-fi kan. So bila gabung tag team, diorang akan ada lagu diorang, dan lagu ni yang kau bagi, lagu yang menghilangkan aura diorang. Aku rasa kalau ada bantuan lighting ke apa, mungkin nampak elok sikit lah. Tapi kali ni nampak diorang macam generic tag team, dan diorang drop diorang punya title. Aku faham dan aku bila diorang drop diorang punya title, sebab Usos ni dah banyak kali jadi tag team champion, dan benda ni membantu division, elevatekan division. Okay, Usos drop title, lagi-lagi dekat MSG mah, kena ada momen-momen macam ni. Tapi buatlah something more interesting. J tengah baran. Tak, benda ni dah okey dah. Ini cadangan je. Ini saja je mengada-ngada. Bagi aku diorang drop title tu okey je. Yang tak okey tu entrance tadi. Tapi aku rasa they can make it better by J tengah baran terserempak dengan Danhausen. Lepas tu Carrot dengan Danhausen, si Hussein tu. Lepas tu si Hussein tu you Akers. Tapi J tak ambil peduli pun benda tu. Sebab bagi J benda tu semua mengarut. Tapi at the end benda tu cost diorang punya title. Tapi tak perlulah lepas tu J Uso nak cari si Hussein ke tak. Kita just menunjukkan betapa kuatnya curse si Hussein tu. Bagi aku benda tu akan buat nampak menarik sikit. Lepas tu kita nampak Speed terlibat dalam ending kepada match Usos drop dia punya title dengan Division ni. Somehow tiba-tiba nampak pula macam Speed ni terpalit dengan Division. Memang dia dah kena curse betul dah dengan si Hussein tu. Aku tak terkejut kalau dekat WrestleMania nanti kita akan nampak 6-man tag antara Speed, Division lawan dengan LA Knight dan juga The Usos. Kalau jadi, aku rasa ini akan jadi satu match yang fun sebab ada Speed, dan aku teringin nak tengok macam mana baran G Uso diimplement dalam match ni. Roxanne Perez is back. It is good to see Roxanne. Tapi kenapa kau nak guna Roxanne sahaja untuk nak serang Stephanie Verker? Sebelum ni kau boleh pakai Raquel. Aku tahu Raquel ada match malam tu, tapi seolah-olah macam Raquel dah tak wujud dekat Judgment Day, cara komentator tu bila Roxanne buat comeback. Itu je lah yang aku nak cakap pasal Roxanne punya comeback. Women Tag Team Championship punya angle seperti yang dah dijangkakan, memang akan lead kepada 3-way ataupun 4-way dekat WrestleMania. Kalau 4-way ni kalau tambah Bayley dengan Lyra, kalau 3-way tak ada Bayley dengan Lyra, tapi bila dah jadi macam ni akan jadi 4-way sebab Bayley dengan Lyra pun kena screw dah sekarang ni. So lama dah nampak benda ni, kita tak lalai. Dah lama dia orang lancang, kita tak lalai sebab dah lama nampak as expected. Triple H kena boo masa segmen Oba dengan Brock. Tak nak cerita pasal Oba dengan Brock, nak cerita pasal Triple H kena boo ni. Teruk sangat ke Triple H dah handle kreatif WWE sekarang ni sampai bila dia keluar tu kena boo? Ke aku silap kena boo sebab Triple H cuba nak leraikan Oba dengan Brock? Aku rasa dua-dua. Crowd MSG ni crowd yang bijak. So alang-alang Triple H sekarang ni orang tak minat cara dia handle kreatif. Orang boo sekali. Dah alang-alang tu juga dia nak pergi pisahkan Brock dengan Oba. Pun orang nak tengok Brock dengan Oba ni bergaduh. Memang makan boo lah. So nak confirmkan benda ni betul-betul dia kena boo sebab apa, kita kena tunggu Triple H muncul lagi sekali. Maybe dekat WrestleMania open the show, are you ready tu, kalau kena boo memang sebab kreatif. Intercontinental Ladder Championship match. Macam salah je, Intercontinental Championship Ladder match dekat WrestleMania nanti telah pun diumumkan oleh si Penta Rudin. Siapa yang akan terlibat dalam perlawanan tu kita kena tunggulah. Aku ada nampak beberapa konsep orang up. Orang kata akan ada Dragon Lee, orang kata akan ada JD McDonough. Siapa lagi aku pun lupa. Tapi ada beberapa nama. Javon Evans. Javon Evans memang kena ada dalam ladder match tu. Aku rasa yes, Javon is a must name to be in that match. Aku nak tengok Javon. Aku nak tengok El Grande. Tak boleh lah kot, tak payahlah El Grande. Aku nak tengok Javon. Aku nak tengok Dragon Lee, sebab Dragon Lee dengan Penta itu hasilkan satu perlawanan yang best. Dan siapa lagi? JD McDonough pun okey. LA Knight sepatutnya kena ada dalam match ni. Tapi itulah, LA Knight macam akan ada match lain. Logan Paul ladder match pun kalau ada menarik, tapi pun macam akan ada dalam match yang lain. Tapi yang selebihnya siapa akan ada dalam match ni, kita just wait and see lah. Gunther dengan Rollins dekat WrestleMania. Tiba. Tapi faham kenapa. Sebab kalau kau nak buat Rollins lawan dengan Logan Paul kat WrestleMania tak menarik, Rollins lawan dengan Austin Theory dekat WrestleMania not marquee match. Tapi bila kau buat Rollins dengan Gunther, yes, this can be a temporary alliance antara Vision dengan Gunther.
Itu je cara nak make sense. Ataupun kalau dia orang ada idea lain, kita tunggu dan lihat lah dekat round nanti Gunther cakap apa. Tapi aku boleh faham kenapa dia orang nak buat match ni walaupun tiba. Kalau tak, Gunther nak lawan dengan siapa dekat WrestleMania? Kita nak tengok Gunther lawan dengan Brock, nanti Obafemi nak buat apa? Kita nak tengok Gunther lawan dengan Rey Mysterio, dengan cerita Rey Mysterio injured lagi. Entah. So, aku rasa Gunther daripada tak ada match kat WrestleMania, benda tu akan buat dia nampak teruk. Better dia ada match dengan Rollins. Temporary alliance ni is the right solution memandangkan Braun Breaker dan juga Bronson Reed injured. Okay? So, make sense walaupun tiba. Bukan make sense lah. And the right thing to do for Gunther dan juga Rollins. Sebab Rollins dah clear for Mania, takkan tak ada match. Gunther pun takkan tak ada match. Braun Breaker, Bronson Reed tak ada, Gunther lah dia orang kena pakai. Nak pakai Drew McIntyre tu Jacob Fatu pula. Cena akan jadi host dekat WrestleMania nanti, bukan melawan, akan jadi host. Aku rasa dia orang dah desperate dah ni nak jual tiket, terpaksa pakai John Cena pula. Tak apa, that is their business strategy, which is good. Orang akan suka tengok John Cena. Aku just nak ada satu moment bila mana Gunther dengan John Cena face to face. Tak kisahlah dekat backstage ke, dekat office ke, dekat bila John Cena keluar cakap-cakap dengan crowd, tiba-tiba lagu Gunther keluar, stay off, Gunther gelakkan John Cena, lepas tu start lah match Gunther dengan Rollins pun okay. Janji ada stay off antara Gunther dengan Cena. Aku rasa benda tu akan entertaining sebab reaction daripada Gunther. Tapi kalau Cena tolong Rollins untuk menang lawan Gunther pun aku okay. Dan last sekali, Roman dan juga CM Punk dekat Raw minggu ni predictable sebab last week CM Punk dah kena, minggu ni Roman pula yang kena. Dan aku suka the small detail yang diorang buat. Macam CM Punk, Roman Reigns, benda-benda macam tu okay. Tapi predictable, too short, which is good sebab diorang tak replicate balik benda sama tiap-tiap minggu. Tapi second, cukup ke benda ni untuk build up kepada main event night to WrestleMania. Tu je. So tak apa, hopefully diorang buat benda yang lebih berbeza dekat Raw minggu depan. So, itu je lah untuk recap SmackDown dengan Raw. Lagi sekali, jangan lupa komen ID Instagram korang. Kalau korang nak menang 1 pasang tiket. Maksudnya 2 tiket lah. Satu pemenang je. Untuk MyPW New Breed 4 April minggu ni. Komen, follow IG MyPW dan juga Hazwan Shah. IG aku. So, aku akan pilih pemenang Khamis malam atau Jumaat pagi. Aku akan DM terus IG orang tu. Itu je lah. Jumpa korang dekat next video. Kalau tak ada apa-apa yang menarik SmackDown minggu ni, maybe aku akan up Q&A part 2. Q&A member saya tu part 1 dah up. Aku boleh tengok lah dekat sini. So, terima kasih datang lagi. Mother Father.